Tahukah anda apa itu gaya hidup urban? Ia adalah realiti masyarakat bandar hari ini yang terperangkap dalam kesibukan. Ia bergantung tinggi kepada teknologi dan sering terdedah kepada makanan segera serta tekanan kerja yang tinggi. Okey, kesannya kita berhadapan dengan 4 isu utama. Yang pertama, obesiti, iaitu disebabkan oleh kurang aktiviti fizikal atau bersenam. Yang kedua adalah disebabkan oleh diabetes, iaitu mengamalkan pemakanan yang tidak seimbang. Yang ketiga pula adalah disebabkan oleh hipertensi, iaitu stres. Yang keempat, iaitu yang terakhir adalah gangguan mental yang disebabkan oleh kemurungan dan kelesuan berpanjangan. Jangan ambil mudah, isu ini bukan sahaja melemahkan fizikal dan gangguan emosi, malah ia menurunkan produktiviti kerja serta meningkatkan kos rawatan kesihatan yang membebankan keluarga dan juga negara. Sebab itulah kami memperkenalkan Urban Move, Monitor, Organize, Visual, Encourage, aplikasi yang sesuai untuk warga kota yang sibuk. Dengan aplikasi ini, kita akan dapat merekod kalori dan memantau aktiviti harian. Ia juga dapat membantu kita untuk lebih peka terhadap masalah berkaitan dengan kesihatan dan kekal konsisten untuk berubah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aifah Syamil binti Ahmad Zaki. Saya daripada pelatih PPKP dari KKM Sungai Buloh. Hari ini saya akan menjalankan sesi temu bual bersama orang awam berkaitan dengan gaya hidup di bandar. Adakah Puan memperkenalkan diri secara ringkas? Nama saya Yaya, berumur 22 tahun. Soalan yang pertama adalah beberapa kali dalam seminggu Puan atau Puan pernah makan makanan fast food? Kalau dalam seminggu jarang. Dia sebulan mungkin 2-3 kali. Pernahkah Puan buat senaman atau bersua dekat area kawasan sini atau kat tempat rekreasi yang lain? Oh, kat sini tak pernah. Tak pernah. Tapi pernah buat ke? Tak pernah, jarang. Tak pernah, jarang lah. Adakah stres tempat kerja mempengaruhi pemakanan Puan? Tak juga. Tak juga. Biasanya kalau stres tidur. Oh, sedih. Okay, soalan yang terakhir. Pernahkah Puan menggunakan aplikasi yang memberi maklumat berkaitan BMI, cara pemakanan dan senaman yang betul? Oh, tak pernah. Tak pernah. Okay, Puan tak tahu ataupun memang tak pernah explore? Memang tak pernah explore. Tapi pernah je lalu kat FYP ke pasal apps macam tu. Oh, itu saja soalan pada hari ini. Terima kasih, Puan. Sama. Okay, bersama kita hari ini ialah seorang penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Putrajaya dalam unit NCD untuk berkongsi pandangan. Okay, pada pendapat Encik, bagaimana faktor persekitaran bandar mempengaruhi kesihatan masyarakat pada masa kini? Okey, untuk soalan ni, persekitaran bandar yang padat ni tahap pencemaran udara serta kekurangan aktiviti fizikal juga boleh meningkatkan risiko penyakit tidak berjangkit lah. So penyakit tidak berjangkit ni seperti obesiti, diabetes dan juga hipertensi lah. Selain itu, tekanan hidup bandar juga memberi kesan kepada kesihatan mental seseorang tu lah. Okay, adakah gaya hidup sedentari dalam kalangan masyarakat bandar membimbangkan sekarang ni? Okay, itu dia dalam ekstrim yang sangat membimbangkan lah buat masa kini. Sebab kebanyakannya individu yang bekerja ni dia kurang bergerak. Kebanyakannya menghadap PC kan. So kita pun just duduk, kita bukan banyak pergerakan lah. Kurang bersenam dia meningkatkan berat badan dan penyakit kronik lah. Okey, apakah peranan Tuan dalam memastikan persekitaran bandar menyokong gaya hidup sihat sebagai PPKP dekat Pejabat Kesihatan Putrajaya lah? Okey, kita dekat Putrajaya ni ada juga buat pemantauan kebersihan komis. Selain itu kita buat kawalan vektor seperti denggi,
dan juga pengesahan sanitasi dan juga kita akan buat promosi kesihatan lah. So, yang ini kita untuk menjamin yang bersama so untuk menyokong kesejahteraan masyarakat di kawasan sekitar. Apakah langkah praktikal yang boleh diamalkan walaupun sibuk? Okey, kita pun jadi maklumlah dekat kawasan Putrajaya ni kebanyakannya pejabat-pejabat kerajaan. So kebiasaannya memang busy lah dengan kerja seharian kan. So cuma boleh dicadangkan untuk mengamalkan pemakanan yang seimbang. So lakukan kurang-kurangnya 30 minit aktiviti fizikal dan juga mengurangkan makanan segera lah. So yang terakhirnya pastikan mendapatkan rehat yang cukup. So seperti sedia tahu, kita tahu dekat Putrajaya banyak taman kan. So cuma masa tak cukup lah. Bila kebanyakannya orang duduk sini pun mindsetnya kerja balik kerja lah. Orang macam tu. Okay, faham. Apakah risiko sekiranya gaya hidup tidak sihat berterusan? So, risiko kalau kita tak mengamalkan gaya hidup sihat ni, kita akan melihatlah peningkatan yang tinggi untuk penyakit yang tidak berjangkit dan juga boleh mendatangkan masalah kesihatan mental yang lebih serius lah. Baiklah, okay. Sebagai penutup, apakah nasihat utama kepada masyarakat bandar yang ada dekat Malaysia ataupun Putrajaya? Okey, baik. Ini sedikit nasihat lah untuk semua, untuk diri saya sendiri. Kesihatan adalah tanggungjawab kita bersama lah. Perubahan kecil yang konsisten mampu memberi impak besar terhadap kualiti hidup masing-masing. So kita kena jaga diri sendiri lah. Kita perlu jaga diri, amalkan pemakanan yang sihat lah. Okay, baiklah. Terima kasih atas perkongsian yang bermanfaat daripada pihak Tuan lah. Semoga kita semua lebih peka dan mengambil langkah proaktif ke arah gaya hidup yang sihat lah. Okey, kesimpulannya, cabaran gaya hidup bandar yang sibuk bukan lagi satu alasan untuk kita mengabaikan kesihatan. Daripada isu obesiti sehinggalah tekanan mental. Kesan-kesan ini bukan sahaja menjejaskan kualiti hidup individu, malah ia memberi beban ekonomi yang besar kepada keluarga dan juga negara. Melalui aplikasi Ubin Move ini, warga kota akan dapat mengawal pemakanan harian, memantau aktiviti fizikal serta mengekalkan semangat dan konsistensi dalam amalan gaya hidup sihat. Ayo, berubah hari ini demi masa depan yang sihat dan produktif.